Abang selalu cakap nak berhenti, tapi sampai sekarang abang terus jadi hamba Ketum. Ayang tengok abang macam orang hilang arah. Ketum yang abang teguk setiap pagi, Ketum yang abang bawa ke mana-mana. Kalau betul abang nak berhenti, kenapa Ketum tu masih jadi Tuhan dalam hidup abang? Ayang dah dengar berapa kali abang cakap bila-bila abang boleh berhenti. Tapi bila abang tengok Ketum dah kawal hidup abang, setiap kali abang minum, abang rasa tenang. Tapi itu semua hanya sekejap. Tak lama lepas tu, abang menggigil, badan lemah, otak blur. Kalau Ketum tu betul penawar, kenapa abang makin lembab? Abang yang dulu gagah, yang kuat, yang tak takut cabaran hidup, sekarang abang yang jadi penagih. Hidup bergantung pada Ketum. Nak jaga keluarga, nak jaga diri sendiri pun abang tak mampu. Kalau Ketum tak ada, abang dah macam kain buruk. Abang ni macam hamba Ketum. Kalau betul abang nak berhenti, tolonglah berhenti bagi alasan. Ikhtiar dengan pangkal jalan, ekstrak dari sulur bayu. Ni bukan untuk ubat ketagihan sekejap. Ni untuk abang kembali jadi diri abang yang dulu, yang kuat, yang bersemangat. Jangan biar Ketum kawal hidup abang terus. Ayang malu bang. Malu tengok abang yang dulu berani buat keputusan, sekarang takut nak lepaskan Ketum. Jangan tunggu sampai orang panggil abang taik Ketum. Sekaranglah masa untuk abang berubah. Tekan link di bawah sekarang. Jangan biar Ketum tu ambil lebih banyak dari hidup abang.